Zaman dulu mana ada jawatan planner, tak ada. Zaman dulu tak ada Sekarang ada jawatan planner, tak ada. Dulu tak ada. Dulu semua project Oh, manager harus tahu buat. Dulu. Kalau project oh, manager ya mesti kena tahu. Siapa yang tak tahu tu malu lah. Betul saya cakap. Yang mana project manager sekarang ni, tak kira lah umur dia berapa tahun kan. Umur 60 hmm, tahun ke, 70 tahun ke, 40 tahun ke, 30 tahun ke, 20 tahun pun. Kalau dia project manager, dia kena tahu buat. Sebab ini ada tools. Tools. oh, Macam ibarat macam ni lah kan. hmm, You ditugaskan sebagai sheriff. hmm, You tahu kan sheriff kan? hmm, Sheriff kan. You jangan nampak benda yang besar saja boleh bagi kuda. Okay, kuda tunggal lah kuda. Gedegit. Tak apalah kalau kawasan yang you pergi selia tu tak ada apa-apa jenayah. Okey, untunglah you. Tapi kalau kawasan tu banyak hmm, jenayah dan kamu tak ada pistol. Pistol tu lah tools. hmm, Kamu tak ada sebarang pistol lah kan. Jadi, hmm, matilah kamu. Sheriff apa? Nak jaga keamanan macam mana? Pistol pun tak ada guna. Tools. Pistol tu tools lah. Kuda tu adalah management. Kuda tu adalah construction management. Yang hmm, menunggang sheriff tu you sebagai seorang kompetensi sebagai project manager dan menunggang construction management. Kuda tu tools lah. Ini sebahagian tools. Tools tu pistol lah. Mungkin lah gari tu Excel ke, bom tangan tu mungkin Words ke. Contoh macam tu lah. hmm. Microsoft Project adalah pistol tools. Tapi you tak tahu guna. Habislah ya, mati lah. Jadi Ibarat macam tu lah. maksudnya maksudnya PM ni dia mesti wajib tahu lah. Wajib tu 100%. Bukan kata PM, sebenarnya semua seluruh permainan dalam industri ni. Hmm, Ha. Kalau construction oh, industry, dia ada project management tools lah, Microsoft Project juga. Tapi hmm, dia punya fundamental lah tu. Mestilah berdasarkan background construction. Kalau you tak ada, kalau you tak ada asas construction, you hanya jadi hmm, sebagai scheduler. Hmm. iyalah. Tahu tak sebagai scheduler kan. Jadi Hmm, bukan mudah dah. I pun tak berani nak cakap I ni expert ke pakar dah. I pun tak berani. I tak berani mana boleh cakap. You tahu tak? hmm, Ingat senang lah. Nak cakap, oh pakar. Okay, you pakar macam mana? Okay, verify tengok. Macam mana kepakaran you? Sudah. I bagi tahu I ni hanya hmm, based on pengalaman lah. iyalah. I ni berdasarkan Pengalaman itu yang penting. pengalaman dalam industri ni, pengalaman berdepan dengan tools. Hmm, Sebab I boleh proof I punya background I boleh proof. Kalau orang cakap, oh itu orang Nasrul tu tipu ada kata, mana apa King Bang tadi? Kita mau saman you. Saya qualified bah. Saya hmm, qualification bah. Dan saya imbuh dalam benda ni. Ha. Sebab lagi pun saya pernah penerangan. Bukannya by theoretical. Saya dah. Saya tak guna theoretical. Saya tak guna mitos. Saya keluarkan figure. Okay, hmm, ni figure ni, ni figure ni, ni figure ni, ni figure ni. Benda-benda semua ni dulu saya yang buat lah. Masa tu saya dapat bahan-bahan tu, saya translate lah. Saya translate, saya buat sendiri. Kadang-kadang ada orang yang tak faham. oh, Memanglah tak faham. Sebab apa saya buat tak faham. Carilah saya. iyalah. Cari saya lah. Saya tak mau orang guna bahan saya ni sewenang-wenangnya kan. Hmm, Sewenang-wenangnya. Jadi dia tak faham. Jadi memerangkap diri dia. Ada yang bahan-bahan iyalah. tu memang direct daripada sumber-sumber lain kan. Ya, semua orang dah well know lah. Ada juga Iyalah. bahan-bahan tu saya buat kajian sendiri kan. Gabungan kajian kan. Saya bukannya Hmm, main sembrono lah. Tahu tak? iya. Saya, 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 saya bukan bercakap berdasarkan mitos. Bukan bercakap berdasarkan teori saja. Hmm, tahu tak?
Ya. Kalau tak boleh, bahaya. You tak boleh, bahaya. Sebab macam saya tengok dalam LinkedIn tu, ada yang budak Sarawak ke apa nama dia tu. Oh, dia letak tu dia Kenapa? expert planning Oh, and scheduling. Expert cakap macam ah, mana bila saya tengok kerja dia tu, yang Sarawak tu, dia ada ah, syarikat lah kan, dia ada training provider semua. Bila saya tengok hasil kerja dia okay. tu, lari. Tak Dia betul. dia dia agensi apa untuk bagi latihan kepada Ha ni ha lah, ha ha. Di pada Sarawak, di Sarawak. Ada di Selalu Main, di ada dalam Sarawak. LinkedIn, Facebook pun ada. Saya tak berani, Oh, saya tak mau, saya tak berani mengatakan, oh ni pakar dalam ni dah. Saya tak nak cakap pun. hmm. Sebab apa? Apa yang dia lari? Ha? Cara dia buat lah. Tapi worksheet dia tidak pandai apa? Dia tidak pandai pakai itu Microsoft ataupun dia tidak pandai work of sequence. Bukan, maksud dia tu pistol tu. Memanglah dia ada di tangannya tapi dia tak tahu nak guna pistol tu. Mungkin dia pakai dia terbalik ke, mungkin dia cara dia pegang tak betul ke. Cara dia buat tu membahayakan orang lain. Contohnya apa tuan? Apa yang dia buat? Apa yang dia apa? Ada lari Apa dah yang kan. dia? Projek belum start, duit sudah jalan. Macam mana? Saya tanya you. Hah? Duit sudah Pro, jalan? projek belum start tapi duit sudah jalan. Macam mana mau kira? You boleh ke? Macam mana dia buat di Microsoft Project? Sebab kan Dia 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 kan complete persen tu jalan baru actual cost itu ada jalan. cara dia. Dia bukan guna Microsoft Project, dia guna Primavera PC. Oh, Sama ya. Primavera. Sama Primavera PC pun sama. Dia sama Tapi BMW. sama aja kalau dia tidak buat physical, orang buat dulu baru bayar kan. Itu pun you pun tahu kan. Mana boleh bayar tanpa ada aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni dia terbahagi kepada dua, dan fizikal dengan fizikal, dan fizikal ni lebih kepada prelim. Kita panggil dia direct physical task. Direct physical task. Itu bukan kita panggil schedule financial apakah? Dah, itu Kalau prelim. dalam kalau SCAF kita ada dua kan, satu physical, satu financial.